Assalamualaikum, saya Aulia. Dan saya Irsyad. Kami kumpulan Megamites dari SK Paya Kemaman Terengganu. Kami akan memberikan tugasan 3. Tugasan 3. Lakukan proses kalibrasi. Robot akan bergerak selepas butang S1 ditekan. Gerak mengikuti garisan hitam daripada garisan mula sebanyak 4 kitaran sehingga mencapai titik markah dan berhenti. Line following, line tracer time, line format black, left speed 80, right speed 80. Sebanyak 500. Kemudian, gerak mengikuti garisan hitam dengan kelajuan 80 dan belok kiri pada simpang pertama. Gerak mengikuti garisan hitam dengan kelajuan 80 dan belok kiri pada simpang kedua. Gerak mengikuti garisan hitam dengan kelajuan 80 dan pusing ke arah kanan. Line following, red, time, line format black, direction red, left speed 80, right speed 80, 200. Line format black, direction right, turn right, 350. Line following, turn at center, line format black, right, speed 80, 100. Line following, line tracer time, line format black, left speed 80, right speed 80, 50. Arahan ini akan berulang sebanyak 2 kali. Kita akan gunakan fungsi MyBlock. Make a block. Tugasan. MyBlock tidak boleh berada di atas when microbotic start. Ia mesti berada di bawah when microbotic start. Line following, MyBlock, tugasan, line following, time, format black, left speed 80, right speed 80, line following, line tracer time, line format black 50, sebanyak 400. Line following, turn at center, line format black, turn right, speed 150, speed. MyBlock, tugasan. Line following, left speed 80, right speed 80, line following, line tracer time, line format black, left speed 50, right speed 50, sebanyak 400.
Akhir sekali, stop.